Weh, kejap. Jangan scroll dulu. Aku Alif Ismawi versi AI. Yang kenal aku, korang tahulah, ni bukan suara aku sebenar. Aku sengaja guna suara AI ni dulu. Aku akan guna suara sendiri bila aku dah betul-betul master prompter AI ni nanti. Sekarang ni aku baru belajar AI basic je. Serius, baru hari pertama. Dan ni hasil yang aku dapat lepas aku terus buat tau. Kira okey lah kan. Aku perasan satu benda, ramai content creator, peniaga, affiliate bukan tak boleh buat content, cuma terlalu fikir sampai tak mula. Bila aku guna AI ni, aku tak pening kepala fikir idea dah. Aku cuma perlukan arah yang betul je. Aku percaya kalau ada sistem dari asas sampai mahir, orang introvert pun boleh konsisten. Kalau kau jenis buat senyap-senyap, tak suka bercakap banyak tapi nak berkembang, aku faham perasaan tu. Aku sendiri bukanlah seorang yang dah sampai tau, tapi aku adalah seorang yang baru nak berjalan. Dan aku nak share apa yang aku belajar. Kiranya aku pun masih belajar guna AI ni. Tak sabar juga rasanya nak mahir nanti. Kalau kau nak ikut perjalanan ni, klik link di caption atau bio profile aku. Kita belajar sama-sama.